Agaknya berapa harga kamera yang Encik pegang ni untuk photoshoot acak-acik? Itu tak penting geng. Yang paling penting tengok ni. Ulamak. Perasan tak pattern ni? Siapa nampak pattern ni? Uish, yang buat Angel geram ni korang boleh tengok. Dia punya ukiran dia detailing, tapi nampak dia punya handmade. Korang nampak tu? Meja dia. Ulamak. Bila set ni letak dekat depan lap-lap ni, memang cun ambil gambar geng. Korang bayangkan lah. Tengoklah dia punya urat ni. Urat-urat halus celoreng yang macam ni. Ini tak kilat. Dia matte. Korang boleh dengar tak suara ni? Bunyi apa tu? Tahu tak bunyi apa tu? Cukup kering. Lepas tu set ni rupanya dapat span sekali. Ulamak. Fleksibel Kalau tak nak pakai span pun boleh. Nak pakai span pun boleh. Ni tengok ni. Ui, ni lengan dia geng. Tak semua design dekat gudang Bos Ijan ni sama. Tapi kalau tengok ni, dia nampak klasik. Itu biasakan tangannya lebih laju daripada biasa yang kau